Halo guys, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya and happy weekend everyone. Masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han KB. Ini dia, kita ada Hot FM HMO Show. Ya, buaguan guys, 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ewa. Apa khabar? Maaf saya dan batin. Waalaikumsalam. Dia ada bagi salam tadi? Ada? Tak ada? Ada. Ada. Waalaikumsalam. Dalam hati. Dan selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan batin. Minta maaf salah silap. Banyak salah, banyak. Banyak Han, banyak. Terlebih terkurang kata tu macam biasa Banyak. lah. Banyak. Lagi-lagi siap tak reply. Han tak reply wish raya Ayu pun Banyak. Bukan nak kata apa. Mungkin takut ni last quote kita bersama dekat HMO Show. Sebab terlalu banyak salah je. Terlalu banyak salah, yes. Ayu tak ada salah. Ayu sampai dah fikir nak cari siapa pengganti Han lah. Alah weh. Wah. Tak bagi can tu. Macam biasa perempuan memang takkan minta maaf. Of course. Dia tak pernah salah. Aku melutut. Tidak akan. Wah, movie gitu guys. So malam ni macam biasa setelah sebulan saya rehat. Yep. Saya pun tak berdunduncak. Saya rasa Berdunduncak. So also bertemakan dengan raya ni kan, raya vibe. So saya bawa apa orang kata guest jauh daripada pantai timur. Pantai Timur, set-set kita. Set-set kita. So sebab orang kata kalau kat Malaysia ni yang paling vibe kalau belah-belah pantai timur punya time nak raya ni dia nak balik. Yes. So kita nak tahulah. Kita bersama dengan Rudin. Yes, ada Rudin in the studio, yo. Apa khabar Han? Alhamdulillah. Apa khabar Ayu? Wih, Selamat Hari Raya. lama sangat tak dengar artis daripada HMO Show. Ramai tak dengar rapper Selamat Hari Raya brother. Selamat Hari Raya. Dan juga Rudin bersama dengan guest artis di malam ni iaitu Amin dan juga Wavy. What's up? Okey, test dengan suara Amin yang mana? Amin yang ni. Wavy yang mana? Here. Dia macam here. Dia macam gelombang So tujuan mereka datang ke konti malam ni untuk mempromosikan lagu terbaru iaitu lagu Touchdown. Yes, tapi kejap lagi lah kita borak-borak. Kita lebih nak tanya pada apa orang kata pengalaman raya semua kejap lagi. Ya, betul. Touchdown ni macam dia kalau cakap pasal touchdown teringat KLIA. Saya rasa memang budak-budak overseas kan. Mungkin lah kan. Alright guys, stay tune Hot FM. Masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Halo guys, masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Yes. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Yes sir, dan untuk musim-musim perayaan ni guys. Kita dah pun orang kata touchdown bersama dengan Rudin. Touchdown bila aku sampai aku. Yes sir, ini dia Rudin in the studio. What's up man? Bersama dengan guest artisnya Amin dan juga Wavy. Berada. Okey macam mood raya macam kau masih dalam vibe cuti lagi. Okey. Lama kan tak masuk konti kan? Memang untuk hip hop sendiri sebulan kita orang cuti. Betul. Memang betul. lebih kepada angguk kepala tu sikit lah. Baru kita nak start balik bulan ni bersama dengan beat lah brother. So macam mana raya awak tahun ini? Raya tahun ni macam biasa, fun lah. Seronok. Balik jumpa family, cousin, kawan-kawan rapat semua kan. So kau stay KL ke memang stay Kuantan tau? Stay KL. So kau ada pengalaman kita kira pergi daripada KL balik ke itulah Kuantan tu? Ya, betul. Lalu tu Gombak Tol Gombak. Okey, berapa jam awak pernah sangkut jam kat sana? Alhamdulillah tahun ni tak ada sangkut jam, dapat balik timing yang ngam. Sekejap, you balik bila? You balik bila tu tak tahu. Seminggu awal. Okey, faham. Pas lah. Tak, masalah seminggu awal memang tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa lah. Memang relax lah, santai lah. Tak ada apa-apa. Saya tengok Kimi Kimo dengan Luka Sikta punya story time nak balik tu kan. Wah, memang jam padu gila lah. Amin dengan Wavy. Kuantan juga? Ya, Kuantan. Base sana? Base kat sana. So macam mana raya korang? Raya kat Kuantan. Okey, dapat beraya jauh-jauh kan juga. Dapat duit raya. Dapat duit raya. Oh, serius lah? Masih? Dapat. Masih? Sebab kecil kan. Ayu tak try? Ayu tak dapat langsung. Tak try Tak ada, sikit pun tak ada. Makcik-makcik siap beratur lagi minta duit raya. Surprisingly Abang Han dapat. Abang Han dapat. Abang Han dapat. Abang kepada Han? Bukan Han dapat. Abang kepada Han dapat. Dia punya jawapan kan, makcik-makcik tu cakap sebab dia masih single. Macam tu je. Kutuk abang sendiri. Habis Ayu pun boleh bagi jawapan yang sama. Patutnya Ayu. Tak. Sekarang kita nak borak pasal dorang. So kita borak pasal touchdown ni bro. Touchdown.
korang touchdown ke mana ni? Touchdown banyak boleh kalau macam aku selalunya duduk jauh kan, duduk kat KL. So bila every time dapat balik hometown tu, contohnya Seri Raya kan, dia ada satu feeling macam touchdown sampai. Berlabuhnya kan, telah berlabuh ke kampung asal. Cik berlabuh. Wuhan punya bahasa sekarang. Ayu kan kalau selalu buat IG story kan, touchdown KL. Sekarang kan touchdown set international sekarang. Wah, itulah tadi sebelum start pun dia cerita. Sabar. Okay. Itu off air. Janganlah. Okay, kita borak pasal dia orang lah. Ya, tapi kejap lagi kita nak go deep Jadi guys, stay tune Hot FM, masih ke stesen radio nombor 1 di Malaysia. Ya, Zer muat turun aplikasi Audio Plus, boleh download percuma dekat App Store ataupun Google Play Store. Dan untuk jam ni guys, kita berdum-dum cak bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya, wow. 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya, Zer, dan untuk this round kita ada Rudin. Rudin. Touchdown bila aku sampai aku Ya, Rudin bersama dengan kawan-kawannya Amin dan juga Wavy. Nama awak Wavy sebab awak duduk tepi pantai ke apa? Actually at first tu Wavy tu actually WAY sengkang V. So it means macam way to victorious. V tu kita ambil to victory. Nampak betul kan cakap rapper ni deep kan? Deep betul. Nama pun tu kan. Tadi I duk ingat Wavy tu gelombang. Gelombang kan? Mungkin dia duduk tepi pantai ke sana. Ya. Mereka bersama kita malam ni untuk mempromosikan lagu terbaru, iaitu lagu Touchdown. So mungkin boleh cerita lebih mendalam lagi, Broda. Macam mana proses lagu ni? Siapa yang produce? Lagu ni diproduce by Exactstasy. And then kita orang record pun actually dalam satu malam juga Waktu tu aku baru balik Kuantan, dalam hari pertama hari kedua singgah rumah diorang, studio diorang. Then terus cook lagu tu. Sebab feeling touchdown tu sampai still masih ada lagi sebab sehari dua baru sampai. Waktu awak sampai tu lagu tu just a beat ataupun demo dah siap ke? Memang datang lepak terus buka beat, buat lirik. But the beat is there already. Just korang terus vibe dengan the melody and all lah. Yes sir. Wah, memang senang lah. Kalau Han tak tahu nak kena duduk berapa lama lah. Ya, tak masalahnya satu malam. Macam mana korang boleh jump in dalam lagu ni? So actually memang Rudin dia came dengan beat tu. So kita pun diajak and then kita pun jam je lah. You just jump, natural punya session actually. Wah, very the Titanic. Lagi satu sebab diorang je yang tak tidur lagi masa tu. Burung-burung hantu lah ni. So memang lagu ni dalam album ataupun just a single? Lagu ni just a single je lah. Music video? Music video ada, korang boleh pergi check out dekat YouTube. Just search je Touchdown. Tolong cakap ada teluk cempedak kat dalam tu. Teluk cempedak tak ada. Okay, Alhamdulillah. Sedara teluk cempedak ada. Dalam music video tu? Kat mana sedara dia lah. Pantai lah, sedara dia lah. Sedara dia. Belamak ke belah apa? Belah. Ui, Han ni dah lain-lain Belum tanya dah buat open house ke belum? Sedara dia tu. Pantai tu dah buat ke belum? So kiranya I mean like lepas ni ada lagi ke you guys punya planning bersama dengan Amin dengan Wavy ke, ataupun Rudin just one off macam ni je, project macam ni je? So far sebab setiap kali balik memang session Diorang je tak tidur. Diorang je tak tidur lah. So, awak memang balik waktu malam je kan? Akan banyaklah lagi collaboration. Faham. So maybe kejap lagi kita nak borak dengan diorang pula. Main, kita jadikan main. Tanya what's the plan bro? Yup. First time jumpa jauh ni. Ya. So korang duduk KL ke Kuantan lah? Kuantan. Asal tak bawa aku laki? Lagi satu. Alah aku laki tu lah. Dulu ada member daripada Kuantan yang bawa tau. Malah nak cerita lah. Tak apa. Itu kejap lagi lah. Kita yang petik lah. Itu tak apa. Itu awak sikit kita lah. Okay. Alright guys, stay tune Hot FM. Masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Hi guys, what's up? Masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Yes. 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya Zer, dan kepada anda yang berada di Kuantan. Apa frekuensinya? Dengarkan Hot FM 92.4 sebab sekarang ni kita bersama dengan Rudin. Ya Zer, Rudin bawa member Amin dengan Wavy. Jauh di sana daripada Kuantan, seorang kampung. Dengarlah.
So untuk lagu terbarunya iaitu lagu Touchdown. Yes. So sekarang ni saya nak tanya kepada Amin lah bro. Bro, tell me more about yourself man. Kau macam mana boleh tercetusnya untuk buat muzik ni? Buat muzik sebab member juga ramai yang sebab dah ramai kawan dengan ni pun buat lagu before aku. Oh, you produce? Wavy produce sendiri? Produce. Wow, okay. So, memang kawan-kawan influence lah. Betul. Bertanya dengan scene Kuantan, sis korang duduk sana kan, and banyak rapper-rapper yang berjaya sebenarnya daripada Kuantan. Sonawan pun daripada Sona pun daripada Kuantan juga. Betul. So, sekarang ni apakah orang kata update tentang scene hip-hop di Kuantan? Update pasal scene kat sana. So, actually scene kat sana, kita actually ada banyak plan. Macam nak buat mini gig, something macam tu lah. Ya, memang dah pernah pun berlaku kan. Dah pernah berlaku ni. But at this time dia macam ada plan yang lagi solid lah untuk macam keep doing benda tu. Nak keep benda tu healthy and hidup lah kat sini. So nak jadikan dia hasil pepejal lah. Bagi solid lah. Kalau dulu masih liquid kan, dia tak cukup. Engkau punya idiom ni pelik-pelik tau. Metafor lain. Metafor dia. Solid ni termasuk sains pepejal. Kenapa tiba-tiba masuk fizik? Tak tahulah ini. Tapi mungkin tu metafor untuk bila seseorang tu dah berilmu, so mungkin dia boleh untuk invest kan guna ilmu tu. Zat ni puji ke apa ni? Itu adalah facts. Sampai ke tahap ini kan, sebenarnya kurang-kurang je borak, aku tak faham apa-apa. Sampaikan tahap ini. Deep tak deep lah rapper cara tu. nak compliment pun macam tu. So kalau sekarang ni kita famous dengan orang kata sign language tangan ni kan lah, macam lagu Serumpun kan. Hip hop ni dia ada bars dia macam tu lah. Dia kita ada sign dia sikit. Main mata sikit kita tahu dah makan ke belum, macam tu lah. Macam tadi tanya Amin kan apa scene sekarang. Dia main mata dengan Wavy. Main mata nampak. Dia boleh terjawab. Senang, simple. Dia macam tolong aku jawab ni. So kejap lagi guys, kita nak minta tolong ataupun minta payung sikit lah, jauh datang ni geng. InsyaAllah boleh. Boleh kerana selepas ini kita ada cabaran sikit. Cabaran ni nak kena ingat balik buku kamus teks buku okay, surat berapa buka bab 6 muka surat 179. Okey, kejap lagi. Revise dulu. Stay di Hot FM, masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum guys, selamat Hari Raya. Masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han Kabi dalam Hot FM HMO Show. Waalaikumsalam. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya sir, dan untuk this round kita bersama dengan Ruden. Ya sir, Ruden bawa member daripada Kuantan, Amin dan juga Wavy. Untuk lagu terbaru mereka iaitu lagu Touchdown. Yap. Tapi itu kemudian. Kita nak dengar tu kemudian. Kita dah borak lagu tu pun tadi. Sekarang ni nak apa? Sekarang ni adalah waktu untuk Freestyle Session. Di mana kita orang minta korang belanja lah. Kalau seorang selalunya 16 baris lah. Tapi ini 3 orang kita bahagi. 16 bagi 3 boleh lagi. 18 boleh, 15 boleh. Kalau 16 tak boleh tu. So seorang berapa baris bang? Seorang 15.5. Korang nak main sangat fizik kan? Aku bagi NMAT. Matematik terus Ini memang school bro. School of rap bro. So bisa ya kita belanja sikit Boleh. Di ruang dan petang sini kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Rudin, Amin dan juga Wavy. Yeah. Han, we good? Yeah, we good bro. Are Let's you get it, good? man. Yeah, I'm good. Yeah. Dari pantai timur aku lepak dengan hot squad. Diorang nak connect macam hotspot. Lepas tu tak boleh nak komplot. Drop barang baik, barang kita semua top notch. Diorang nak stay macam ni Hotel Concord. Shah Alam, shout out kat Shah Alam City. Aku rasa macam nak go lagi. Tapi nak pas kat Amin, confirm dia nak spirit. Lepak dengan hot squad. Semua kena sekat macam rock block. Buat dia petak macam rock block. Semua nak cucuk belakang dia orang botox. Kena cuci dia macam Clorox. Aku nak pump je. Dia orang bagi aku sejam je. Let's go Wavy.
Get back to the block 25-200 sampai akhir nafas hembus. Tak kejar club tapi kita buat kabus. Kita buat label kabut. Maybe nampak macam terabur tapi rap gerak teratur. Ilham dari yang teragung. BPM seledup lalu ke jantung. Wow. Huyo. Han memang tak terus tak. Awak terus tak Terus tak. Han terus tak. Dia terus Macam tak dengan kena terus start tidak. start. Memang Oi. tak. Wah. Dengar. Ayu buat tu. Wah, dengar. Dia tak dengar. Memang dengar lah. Come on, walaupun tak pakai headphone. So bro, dah nampak dia punya bakat boleh rap So sebenarnya. nak kena pindah Kuantan dah ni. Kuantang boleh. Boleh. So sekarang ni adalah waktunya untuk kita nak dengar lagu terbaru ni. Yes, Untuk pertama kalinya guys di radio nombor 1, okey? Ya, so jom kita stream Touchdown daripada Rudin, Amin dan juga Wavy. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 Di Malaysia. Halo guys, what's up? Masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Yes guys, setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Ya, sir. Dan tadi kita dah streamkan lagu daripada Touchdown Rudin, Amin dan juga Wavy. Yeah man, the building yang. So, share how perasaan kamu? Yeah. Macam mana perasaan bila kita dah streamkan lagu Touchdown? Rasa dah touchdown lah sampai Hot FM. Wah. Touchdown dah kat Hot FM. Rasa akhirnya kira macam dah rasmi lah. Dah sampai ke Hot FM ni. So lagu ni alhamdulillah boleh potong ribbon. Boleh potong ribbon? Dah Kadang-kadang rasmi kan? Kadang-kadang tak faham apa korang cakap tau. Dah rasmi? Okay. Dia cakap tadi dah rasmi potong ribbon lah. Ayu kena selalunya kalau kita orang cakap tu Ayu kena tangkap yang sebelum dia. Sebab dia mesti related macam tu lah. Dia akan filler lepas tu dia punchline. Filler punchline. Okay, faham. Faham Kelas ke? Alright. Okey lah. Ini dah nak habis bagi dia orang lagi. Okay. So last sepatah dua kata lah macam awak cakap tadi. Bila nak habis ni mungkin ada apa ucapan untuk awak punya family dan peminat. Pertama sekali selamat Hari Raya. Kita masih beraya kan. Lepas tu macam thank you kepada yang selalu support family, member, orang the loved ones lah, day one semua. And keep on supporting. Yang kat luar sana pun, you know, kita 06 movements. So stay tuned. Isai. Yes, mungkin Amin sikit Amin. Yeah, cakap thank you juga dekat family, kawan-kawan yang always ada bagi motivasi sampai sini kan. Girlfriend. Girlfriend sekali lah boleh. Wavy. So thank you pada yang stream. Dan saya nak kamu semua tahu yang lagu Touchdown ni adalah juga lagu yang membawa motivasi untuk orang-orang. Yes, yang mana kamu apabila perlu dia tahu. step on another level, so dia kena touchdown lah. Dia faham. Hashtag kamu perlu tahu. Baik. Kamu perlu tahu. So yang sedang mendengar sekarang ni mungkin dia orang nak cari awak di social media. Mungkin boleh share korang punya social media. Boleh cari saya dekat Rudin Yusof, Rudin YSF, dekat Instagram, TikTok, everywhere. Diorang boleh cari saya dekat IG AMEAN ada 5 satu IG. Every social platform wavy.groove. Jangan lupa juga boleh follow movement Oceanside. Yes. Dan yang paling penting korang jangan lupa untuk call and untuk request lagu Touchdown banyak-banyak di Hot FM ni. Ya, sir. Dan hujung-hujung ni kita kenapa tiba-tiba cakap-cakap slow? Sebab Han pula tak ada headphone. Han pula tak ada headphone. Okay. So kepada you guys semua, jangan lupa untuk terus follow Hot FM HMO.tv, HMO.radio untuk mengikuti perkembangan tentang hip-hop tempatan. Dan jangan lupa untuk terus follow saya di TX HANXN atau dibaca sebagai Tahanan. Ya, sir. Boleh juga follow Hot FM. Dan paling penting, follow Hot FM 976 untuk konten-konten yang lebih hangat. So guys, stay tune. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Wagwan.